5 individu termasuk seorang berpangkat datuk dihadapkan ke Mahkamah Session Shah Alam atas pertuduhan menerima jutaan ringgit hasil aktiviti haram menerusi syarikat pelaburan. Tertuduh ialah Datuk Suhaila Semaru, adiknya Suraya Semaru, Muhammad Nur Syauki Muhammad Syafi'i, Muhammad Wahbah Az-Zuhaili Muhammad Arifin dan adiknya Muhammad Syabil Ajwad Muhammad Arifin. Mereka mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan di hadapan Hakim Muhammad Anas Mahat Zain. Datuk Suhaila Semaru selaku pengarah ex-Fox Market Sendian Berhad menghadapi 22 pertuduhan membabitkan 13 juta ringgit manakala Suraya Semaru didakwa atas 10 pertuduhan berjumlah 11.1 juta ringgit. 3 lagi masing-masing berdepan 4, 7 dan 8 pertuduhan melibatkan kira-kira 2.5 juta ringgit, 10.3 juta ringgit dan 58 juta ringgit. Mereka turut berdepan pertuduhan predikat iaitu bersetuju menerima deposit tanpa lesen sah. Mahkamah membenarkan jaminan RM100,000 setiap seorang dengan seorang penjamin serta penyerahan pasport. Kes akan disebut semula pada 6 Ogos.